Jadi saya harap tidak ada yang bergurau, menolak, membentis dan sebagainya. Kita nak semuanya selamat, semuanya ceria, tujuan satu sukan, satu kerajaan, dan semua selamat kembali dan ada yang menang. Faham semua? Nah, sekali lagi. Nampak ketika. Lepas. Apa tu? Apa tu? Siapa ni? Lepas lah. Aku dah baik. Lepas lah.
kertasnya dia, tak ada kertasnya. Apa yang jauh? Depan banyak bukit. Kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya serta kehendaknya jua, maka kita diberi luangan, waktu dan kesempatan untuk keputusan sudah berada di tangan saya. Saya bagi meneruskan majlis. Majlis menjemput Encik Abdul Latif dengan diiringi oleh Encik Nazaruddin untuk menyampaikan hadiah bagi kategori lelaki. Kemudian yang kedua, dijemput Adik Muhammad Faizin bin Nur Rayyan dari Luar Patan
milik Cik Amirul bin Cik Kamarudin, Rumah Biru. Dijemput tempat ketujuh, adik Maxwell Udin, anak Umpang dari Rumah Merah, 14 minit 48 saat. Pemenang diminta supaya jangan menanggalkan pingat yang diterima ya. Seterusnya tempat 8, adik Faiz Rizwan bin Muhammad Al-Husaini dari Rumah Biru, 14 minit 51 saat. Tempat ke-9, adik Muhammad Fitri bin Muhammad Ali Jayan, Rumah Kuning, 14 minit 51 saat. Dan tempat terakhir, tempat ke-10, adik Muhammad Khairul Amin bin Muhammad Abdul Halim dari Rumah Merah, 15 minit 12 saat. Terima kasih. Diiringi oleh Cik Fazliana. Okey, kita mulakan daripada tempat kedudukan yang ke-10. Tempat yang ke-10 dengan catatan masa 18 minit 25 saat dari Rumah Merah, adik Nur Atira binti Muhammad Zaki. Tempat ke-9 dengan catatan masa 18 minit 16 saat dari Rumah Merah, adik Cemita anak Sultan Raja. Tempat ke-8 dengan catatan masa 18 minit 7 saat dari Rumah Hijau, adik Nolina binti Hijau. Tempat ke-7 dengan catatan masa 17 minit 56 saat dari Rumah Kuning, adik Mariana binti Mat Zaki. Tempat ke-6 dengan catatan masa 17 minit 37 saat dari Rumah Biru. Tempat ke-5 dengan catatan masa 17 minit 30 saat dari Rumah Hijau, adik Nushamila binti Azman. Tempat ke-4 dengan catatan masa 17 minit 25 saat dari Rumah Biru. Okay, seterusnya 3 tempat yang teratas. Dengar baik-baik. Dengan catatan 16 minit 49 saat, tempat ketiga dari Rumah Kuning, adik Adrina binti Zamri. Bertenang Kuning, bertenang. Okey, dengan catatan masa 16 minit 10 saat, tempat kedua dari Rumah Biru. Dan tempat pertama dengan catatan 14 minit 54 saat dari Rumah Biru. Terima kasih kepada Puan Khalidah Adibah. Pada hari ini 18 April 2013. Sebab besok ada pemantau kan.
Okey. Saya umumkan tempat keempat. Tepat. Adakah biru pemenang? Ataupun kuning pemenang? Tempat kedua. Diumumkan tempat kedua jatuh kepada Rumah Panglima. Masih ada peluang lagi untuk awak dalam acara sukan nanti. Okey, untuk memungut mata. Mata tidak jauh. Okey, mata di antara satu rumah dengan satu rumah tidak jauh. Okey, jadi bagi rumah biru, okey, jangan suka sangat sebab keputusan keseluruhannya akan berlaku pada sukan tahunan sekolah kemudian nanti pada semester kedua. Okey, so yang lain masih ada peluang. Okey, tapi apa-apa pun masih boleh meraihkan kemenangan selepas ini. Okey. Okey. Bagi sebagai penutup majlis, saya menjemput Ustaz Khairul Abidin untuk membacakan doa penutup. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal hali innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna umma fina wa la ma'ana wa la man yasqauna syaqiyan wa la mahrudan wa la mahruma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.